Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Rakyat susah menampung kos sara hidup. Rakyat menjadi marah dan kecewa. Calls to restore the original terms of MA63 have grown loud in East Malaysia. The autonomy granted to Sabah and Sarawak under MA63 masa yang sesuai untuk menuntut MA63 secara terbuka. DAP and UMNO cannot work together. Kenapa kita perlu takut dengan DAP? Tapi bila ada peluang nak bersatu, kau kata takut dengan DAP. Seolah-olah kenapa UMNO bergabung dengan DAP? Orang tak nak terima. Untuk UMNO terus-menerus keluar daripada kerajaan perpaduan. Mereka cocok UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Beliau mendesak UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Pengkhianatan terhadap bangsa Melayu. UMNO diperlekehkan oleh DAP. UMNO dah diugut kalau sekiranya DAP Dan mengkhianati orang Melayu. Kalaupun mereka kecewa dengan Pakatan Harapan, mereka kecewa dengan kerajaan Madani, tuan-tuan. Di pihak rakyat, rakyat amat kecewa lah. Kan, yang apa yang dia laungkan sebelum ni tak dipraktikkan. Kerajaan Madani ni gagal. Lepas tu janji tak tunai, reform tak buat. Lepas tu masalah yang dia kata dia nak selesaikan tu, masalah rasuah tu. So, what kind of reformasi are you talking about, Madani? Shame on you, shame on you. Madani is beginning to feel like political branding rather than real reform. Mereka tertekan dengan kos sara hidup. Kenaikan kos-kos barang-barang keperluan ni. Macam mana masalah yang kita hadapi sekarang ini, kos sara hidup. Himpitan kehidupan, kos yang menaik menggila. Protes rakyat yang tercetus akibat tekanan kos sara hidup digabungkan dengan bencana banjir besar di beberapa wilayah utama. Warga tak mampu beli, akhirnya hidup tersisih. Rasa tidak puas hati terhadap prestasi kerajaan. Yes, good morning. So the case stems from a thing called the Malaysia Agreement, MA63. Kuasa asas bersandarkan atas perjanjian MA63, iaitu satu perjanjian yang memberikan kuasa autonomi kepada negeri.